Hai semua, Dr. Hasbullah di sini. Kalau murid-murid dapat soalan HX sama dengan X kuasa 2 tambah 7, macam mana nak cari H5? Jadi senang je, kita pun buat H5 sama dengan apa? 5 ni murid-murid kena gantikan ke dalam X. Okey, kalau ada banyak X, banyaklah kena ganti. Maka H5 akan jadi 5 kuasa 2 tambah 7. 5 kuasa 2, 25. 25 tambah 7 adalah 32. Okey, kemudian untuk cari H7 pula, sekali lagi, 7 ni murid-murid gantikan saja ke dalam X. Macam itulah cara dia. Jadi, murid-murid akan dapat 7 kuasa 2 tambah 7. Maka, 7 kuasa 2, 49. 49 tambah 7 adalah 56. Okey, sekarang mesti murid-murid dah tahu buat H9. H9 bermakna kita gantikan 9 ke dalam X. Kan? Jadi, 9 kuasa 2 tambah 7. 9 kuasa 2, 81. 81 tambah 7 adalah 88. Okey, selamat maju jaya. Cikgu ucapkan kepada semua.